Kering badam adalah salah satu kering buah yang ditakuti diabetes, terutama kerana ia mengandungi arginin, flavonoid, dan zat makanan lain yang dapat merangsang metabolisme insulin dan menurunkan tahap kolesterol. Kami memilih badam emas matahari yang ditanam di pergunungan Korea. Dibersihkan dan diproses oleh guru yang berpengalaman melalui 3 kali kukus dan 3 kali jemur. Sekali gigit, penuh dengan aroma badam. Disukai oleh orang tua dan kanak-kanak. Mengandungi puluhan elemen suri yang diperlukan tubuh. Ia adalah kering buah yang benar-benar sihat jika anda mengalami kejang tangan dan kaki, lemah, tiada tenaga, kencing kerap, gatal kulit, pening dan mengantuk sepanjang hari. Saya mencadangkan anda membeli lebih banyak semasa promosi. Makan 2 keping setiap hari. Jangan ragu. Klik pautan untuk membeli. Setelah badan pulih, pergerakan lebih fleksibel, berat badan menurun, anda pasti akan berterima kasih kepada saya. Kering badam adalah makanan semula jadi berkalsium. Diproses oleh guru melalui 3 kali kukus dan 3 kali jemur. Tanpa perisa, pewarna atau pengawet. Ia adalah makanan sihat tulen. Dimakan lembut, masam dan manis. Penuh dengan aroma badam yang segar. Kualiti sebaik ini sesuai untuk orang tua dan kanak-kanak. Sila klik untuk membeli dengan segera. Selepas memakannya, anda akan melihat berapa banyak perubahan dalam badan anda.